Ada 2 ekor. Nanti saya akan ikut jalan ni, dia akan tembus dekat sana. Tapi melalui jalan dalam ni. Saya akan lalu beberapa perkampungan orang asli dekat dalam tu. Tak ramai yang tahu tentang laluan shortcut ni. Dekat dalam tu ada RPS Bandung dan adalah beberapa perkampungan orang asli lagi. Kalau ke sana nak ke Jeli, Batu Melintang dan seterusnya ke Kota Baru. Kalau ke sini nak balik ke Greg, Royal belum. Saya datang daripada Greg melalui Plus Highway daripada KL sampailah ke Perak, turun Plaza Tol Kuala Kangsar dan terus melalui Lenggong sampailah ke Greg. So let's go. Sekarang ni jalan dekat sini dia memang tar bersaiz kecil lah. Lepas tu dekat dalam tu akan jalan gravel, jalan batu. Panjang laluan ni lebih kurang lah anggaran saya lah. Mungkin dalam 10 km sebelum dia tembus balik dekat jalan utama tu, jalan besar. Lebih kurang macam tu. Itu anggaran saja, okey? Mungkin boleh jadi lebih. Perkampungan orang asli. Dekat sini suku kaum Jahai Suku kaum Jahai. Kalau tengok dekat sebelah kanan saya ni boleh nampak pagar elektrik. Electric gate. Ini menghalang ataupun barrier, satu barrier lah untuk mengelakkan daripada gangguan gajah liar di perkampungan orang asli ni.
Pagar ni pagar elektrik, memang agak bahaya sebenarnya. Tapi ini salah satu cara lah untuk memisahkan wilayah gajah dengan manusia. Sebab kadang gajah akan masuk dekat tempat ni dia akan makan tanaman orang-orang asli. Mungkin dekat depan tu saya nak berhenti sekejap sebab kita boleh tengok air Tasik Banding tu. Dia sambungan ni, air ni dia bersambung dengan Royal Belum tu, hentian Royal Belum. Kalau ada yang pernah lalu dekat hentian Royal Belum tu, boleh nampak air Tasik tu, Tasik Temenggur, Tasik Banding tu. Air tu dia bersambung dengan sini. So kalau kita datang daripada sini, kita boleh naik boat pergi sana, ataupun dari sana nak balik sini boleh je naik boat. Saya berhenti dekat sini sekejap. Kalau boleh tengok Tasik dekat sana tu, air Tasik tu. Ini kira dia punya hulu dia, okey. Dekat sebelah sana tu. Tasik ni dia bersambung dengan Tasik dekat hentian Royal Belum tu. Rumah tradisional orang asli suku kaum Jahai. Tenang dekat sini. Ada lembu dekat sana. Sunyi dan tenang. Dulu-dulu mungkin dekat sini air tu sampai sini sebab boleh tengok perahu-perahu lama ni. Dekat sana pun ada enjin sangkut rasa saya yang dah rosak dah. Ya, memang air tu sampai sini suatu ketika dulu. Air Tasik Banding ataupun Tasik Temenggur. Boleh nampak tapak kaki yang besar-besar ni, tapak kaki gajah ini. Ni. Nampak tu dia melintas dekat sini, semua tapak kaki gajah. Terus ke sana. Yang ni macam tapak kaki pak belang apa ni? Nampak? Mungkin yang tu tapak kaki anjing, mungkinlah. Tapak kaki anjing penduduk masyarakat orang asli dekat sini. Betul kan, tapak kaki anjing kan, tengok. Bukan pak belang Uish. Anjing mati.
Sebenarnya binatang-binatang buas memang ada je dekat sini, okey. Sangat-sangat tak boleh dinafikan. Ini pun silap-silap hari bulan ni. Dekat laluan ni terjumpa dengan Cik Jah. Kalau sempat lari pusing balik tak apa. Ini tak sempat pusing balik. Dah satu hal. Dulu kan saya pernah lalu jalan ni dengan kereta lah. Itu dah lama lah cerita tu. Tapi waktu tu jalan ni lagi teruk bukan macam ni. Sekarang ni kira okey ni. Dia ada tar dan jalan berbatu lah. Dia campur. Dulu jalan tanah merah ni. Jalan shortcut RPS Pos Banun. Masyarakat orang asli baru selisih tadi, okey lah. At least saya tahu saya tak kesorangan dekat sini. Saya pun risau juga sorang-sorang dekat sini kan. Kang kena faham dah satu hal. Kena faham satu hal. Belum lagi hater-hater yang tak suka saya kan. Mungkin ada ke orang tak suka saya? Saya tak pasti mungkin ada kot. Ramai lah kot. Mungkin yang tak suka saya itu sukalah. Saya kena faham. Lepas tu mulalah buat cerita. Tengok Fahad tu masih tunjuk berani je. Dah kan dia kena faham. Dah satu hal. Harap orang semua okey lah. Okey, janganlah cakap macam tu. Kalau ada salah silap tu saya minta maaf. Saya pun tak tahulah saya ada buat salah ke apa ke. Kadang kita tak perasan kan. Wish. Bersimpang-simpang dah jalan ni sekarang. Dulu jembatan ni boleh lalu. Ada jembatan dekat sini dulu. Tengok macam kenderaan lama tak lalu je. Boleh lalu ke ni? Macam kenderaan lama sangat tak lalu Kita berhenti dekat atas jembatan ni sekejap. Mungkin kan dekat bawah ni emas banyak rasanya. So mungkin ada siapa-siapa yang nak ikut saya lepas ni. Kita pergi apa? Kita pergi mendulang sama-sama. Tak adalah, saya pun kalau boleh perjalanan saya ni saya memang tak nak bawa siapa-siapa sebab perjalanan saya ni bukan macam yang pergi healing, pergi korang tahu lah tu, bukan yang macam tu. Hek Manrock, Jahai boleh. Saya rasa maksud dia jika bersatu Jahai boleh. Mungkin lah kot. Mungkin. Dek, yang tu apa maksud Hek Manrock, Jahai boleh. Cuba bagi tahu. Maksud dia. bagi je lah tahu maksud dia apa. Hek Manrock, Jahai boleh. Adakah jika bersatu Jahai boleh ataupun apa? Maksud dia? Tak tahu maksud dia? Tak, betul lah, serius. Tak, betul, saya serius, saya tak main-main. Ha? Ya.
Dorang tengah busy buat bekerja bang. Bang, maaf bang ini apa maksud bang? Hackman Rock cahaya boleh. Ini Maksud dia lah. maksud dia. Ini Hackman Rock. Jahai boleh apa? jahai. Saya agak-agak je lah. Jika bersatu jahai boleh ke? Betul ataupun Ada ni macam kita mengerak lah. Hackman Rock apa maksudnya? Ini bahasa jahai kan? Maksud dia apa? Macam ni. Maksud dia apa ni? Kami mengerak macam tu. Kami menerak. Manusia lah. Oh, kami manusia. Oh, kami manusia. Jahai boleh. Maksud dia okey faham. Kiranya dia bagi tahu yalah kita ni kehidupan lah macam tu lah, kehidupan lah. Betul. Okey bang. Terima kasih bang Nama siapa bang? Rehan. Rehan. Okey, makasih Rehan. Tengok saya dah tanya dah. Maksud dia kami manusia, jahai boleh. Maksud dia tu dia macam nak luahkan sesuatu lah. Kan tentang alam lah kot. Tentang alam. Sekarang ni saya ada dekat RPS Banun. Dek, ini RPS Banun Dek, RPS Banun. Lepas tu dekat sana ada lagi? Ada. Kenapa korang malu-malu ni? Janganlah malu-malu. Yang ni sekolah Sekolah. Hari ni ada sekolah? Okey. Terima kasih Saya nak pergi ambil video sekejap. Yang tadi kata kedai minyak tu terus je lah. Terus sana belok kanan. Ada kedai minyak Okey. Makasih So sekarang ni saya berhenti dekat Sekolah Kebangsaan RPS Banun. Sekarang ni saya masih dalam daerah Greg lagi. Dan saya akan menuju ke Jelih, Kelantan. Okey. Sebenarnya minyak ni ada lagi tapi sajalah kita tambah sikit. Oh, nak minyak lah 1 botol. Mineral ada tak? Ada air mineral. Mineral ada bang? Yang habis lah mineral. Mineral dah habis dah. It is already 1 botol Nothing we can do bro. Nothing we can do. Terima kasih jadi juru kamera saya hari ni Nama siapa? Aban. Aban Sekejap Aban Dekat sini ini satu-satu je kedai yang ada jual petrol Lain tak ada? Tak ada. Sekolah Kebangsaan RPS Banun. Greg, Perak, Darul Rizwan. So, rasanya saya tak boleh lama-lama ada dekat sini. Kita kena teruskan perjalanan yang masih jauh, okay? Let's go. Ada musim lah dia keluar. Musim juga. Dia kalau musim kemarau, kurang turun sini. Kurang turun sini Pak Belang lah. Kalau musim kemarau. Kalau Cik Jah musim hujan. Dia tak kira. Oh, Cik Jah tak kira, dia nak dia keluar je. Dia nak mesti dia keluar punya. Tapi sini ada pernah kes lah kena serang. Pak Belang lah. Pak Belang ada juga itu. Kampung dalam tu ada seorang mati. Oh, dah meninggal lah. Yang kerja balak atas tu. Kerja balak. Kena jugalah. Kena juga Melayu. Oh, yang baru ni tu ada tahun ni kan? Lepas tu yang seorang lagi tu dekat Padan tu. Jeli sana. Jadi dekat sini lah. Memang ada je ada bang dekat sini. Itu tempat yang sama jugalah mati. Tempat sama lah. Harimau tu kami. Kadang dengar pun seram juga bang malam-malam bahaya lah. Kalau bawa motor lah. Kat sini jalan
macam-macam lah. Macam-macam ah. Buas pun ada. Ha? Binatang buas. Ah, ya, tahu. Lepas itu pontianak pun ada. Punti. Ada ke bang betul? Ada tu. Abang pernah nampak? Ada lah, tapi ada kawan cerita. Memang Pontianak lah betul. Kira jin lah bang. Dalam Facebook ke dalam apa, semua orang cerita. Kawan Melayu lah. Ada cerita lah. Ada cerita. Itu yang saya nak tengok tu sebenarnya. Saya nak buat rakaman, tapi saya punya rakaman kisah benar bang, bukan fiction atau bukan tambah-tambah, bukan prop. Sebab tu kalau ada tempat yang abang kata seram, abang bagi tahu, nanti saya pergi explore. Hari tu bas yang accident tu. Bas accident tu dekat JRTB sana kan, Lebuh Raya tu. Atas ni, tak jauh dari ni. So kiranya kalau saya keluar balik jalan besar, kiri ke kanan? Sebelah, dari ni sebelah kanan. Oh, pergi sebelah kanan lah. Sebelah kanan. Dan selekong macam ni, sebelah kanan lah. Tak jauh dari ni. Tak jauh sangat Ada tempat orang semai benih atas tu. Ngam-ngam situ. Oh, ngam-ngam corner tu lah. Itu pun tak tahulah. Ada cerita orang driver tu jumpa apa pontianak lalu ke apa ke, tak tahu. Ada kelibat lah. Oh, iyalah. Mungkin lah. Tapi 19 orang kan meninggal. Banyak juga bang. Seram juga bang Yang ni bang, kira air Banun lah. Yang ni Sungai Raba. Sungai Raba. Yang tadi lagi tu kalau terus jalan Tanah Merah. Yang Tanah Merah tu sampai sana ada 3 kampung. Kampung Semelu, Pulau 7, Tekam. Kampung Semeluh, Pulau 7 dengan Kampung Tekam. 3 kampung lah. Yang last kali apa? Last kali tak ada dah, hutan dah. Oh tak, yang Sekam yang last kali. Yang last kali Tekam. Tekam ke Sekam? Tekam. Tekam lah. Berapa jam bang agak-agak kalau nak pergi sana? 2 jam lebih kot. 2 jam lebih lah. Tanah Merah, jalan laluan Tanah Merah tu kan. Tak apalah mungkin. Kalau motor macam ni memang kita lepas. Ya tayar dia kan. Ini motor zaman Firaun bang. Ini kalau musim hujan memang tak lepas. Ini motor zaman Firaun mungkin tak boleh lepas lah. Kalau main highway dia. Kita kena tukar tayar lah kot bang Tayar yang orang kata tayar okey sikit lah. Akan datang tengok kan, pakai guna tayar lipan ke. Jalan-jalan boleh lah. Boleh lah kan. Tak hujan je lah. Tadi abang nama siapa? Rizwan Rizwan. Rizwan. Sabar. Sabar. Abang tahu bang Abang pernah merantau mana-mana? Ada lah. Dah tu abang dengar logat pun. Dengar suara begitu. Dah tahu Oh, kira abang ni kira pro lah, betul lah bang. Tak semua orang boleh tangkap tau. Orang Malaysia ni banyak yang jahil lagi. Di sini ada tahu. Saya punya ada saudara. Oh, dia sabar dekat mana? Tak tahu lah. Oh, saya Kota Marudu. Pernah sampai ya bang? Mungkin lain kali boleh ikut saya pergi sana jalan-jalan. Kalau ada rezeki. Boleh. Okey bang, terima kasih bang. Jumpa lagi bang. Okey. Akan datang jumpa lagi. Rizwan tadi? Yap. Okey bang, terima kasih. Okay. Abang Rizwan. Abang tu dia kata dia tak pernah merantau mana-mana, tapi saya tengok dia punya knowledge tinggi sangat lah. Pengetahuan dia tu tinggi sangat. Saya cakap macam ni pun dia dah tahu dah logat macam mana. Sebenarnya saya punya logat ni, kalau saya mau kasih pekat yang betul-betul pekat boleh saja bang. Cuma saya risau orang dah faham kalau saya bercakap. Sebab tu saya konon-konon kasih semenanjung sikit. Ada yang faham Kalau saya betul-betul guna yang pekatnya Sabah, orang pun tak faham. So sebab itulah saya gunalah slang. Saya guna logat yang orang senang faham. Itu je, mudah. Bukan saya tak nak guna logat Sabah pun. Kalau saya balik dekat Sabah ke, jumpa siapa-siapa ke asal Sabah, saya guna je logat Sabah. Ong memeros dot kadazan dusun nga lahan karati ako ong wala tengah turun kadazan dusun magintong tu iti video ako kan yakote tulun Sabah tama ko tulun Kimaragang mantad Kota Marudu itapa ko na pa nga tulun City KL turun India Malbari tulun KL yung konti tanang nakacukan ini iti uros ko kon osway uros ko tanang kacukan tulun ako Sabah IC ako na po nga nomor 12
warna na ko IC ako nga warna biru. Iri na, lebih kurang iri. Okey. Sekarang ni saya nak menuju pergi dekat jalan besar balik. Okey. Let's go! Orang nampak kan tadi perkampungan orang asli ikut jalan shortcut. Sekarang ni kita akan masuk di jalan besar, okey? Dah sampai dekat jalan besar. Kita berhenti dekat sini sekejap. Tadi saya daripada dalam tu RPS Banun. Kalau boleh tengok laluan yang sini, laluan ni agak okey lah. Okey, dia jalan tar. Tapi kalau saya ikut daripada yang korang tengok rakaman yang mula-mula tu, daripada sana teruk Dia daripada sana dia terus, dia seakan huruf C tau. Lepas tu dia keluar balik dekat JRTB ni. Kalau sana nak ke Gerik, sini nak ke Jeli, Kota Baru. Sejarah saya dengan motor ni sangat-sangat panjang. Saya nak cerita satu-satu pun panjang sangat, okey? Perjalanan saya dengan dia pergi Thailand dah 2 kali dah. Saya pergi Thailand dekat laluan lain Saya tak ikut laluan yang biasa orang pergi, nak pergi healing, nak pergi melancong. Tak. Biasa orang akan pergi Thailand ni akan ikut daripada Padang Besar. Masuk Danok. Hatnyai tak. Saya ikut daripada selatan Thailand Narathiwat, Tak Bai, Songkhla. Saya akan ikut laluan sebelah sana. Adalah cerita saya dengan motor ni. Kalau ikutkan tahun 2017, 2018 saya dah pergi keliling dunia dengan motor ni. Mungkin kedengaran sedikit gila, tapi hakikatnya macam tu lah. Okey, tapi disebabkan ada masalah dokumen berkaitan dengan karnet, so impian tu tinggal impian lah. Untuk yang tak tahu, karnet ni dia sejenis dokumen lah untuk motosikal. Rasanya benda ni saya pernah kongsi dekat FB, dan sampai sekarang saya masih berharap impian tu boleh direalisasikan suatu hari nanti. Salah satu hentian lama yang ada dekat sepanjang laluan JRTB ni. Jalan Raya Timur Barat kedua. Dan tempat ni dah abandon sebenarnya. Ada beberapa artikel yang saya terbaca. Ada yang mengatakan tempat ni tidak digalakkan untuk berhenti lah. Tak pastilah kenapa. Mungkin sebab tak tahu kenapa. Mungkin sebab dekat belakang ni kan hutan tebal. Mungkin ada bahaya yang menanti dekat sini. Mungkin. Sebab tu tak digalakkan untuk berhenti di sini. Mungkin. Selepas ni saya akan berpatah balik ke Tasik Banding atau Royal Belum. Sebab malam ni saya akan explore di salah satu hotel yang dah lama kena tinggal, dan saya akan bermalam dekat sana di Banding Lakeside Hotel Resort. Tapi sebelum tu saya akan masuk dekat satu lagi jalan di mana laluan tu agak sunyi juga. Saya nak ikut jalan tu sampai ke hujung dan kita tengok apa yang menanti dekat sana. Cuba bayangkan saya tengah
intai-intai dekat dalam ni, tiba-tiba pak belang muncul. Kalau ke sana nak pergi Jeli, Kota Baru. Kalau ke sini nak pergi Royal Belum dengan Gerik. Dekat dalam ni, wois, memang sebenarnya banyak gajah. Hidung panjang, banyak sangat dekat dalam ni. Ini memang tempat dia bermain lah. Memang tempat dia bermain dari dulu macam tu. Kita terus masuk ke dalam. Fuh. Tai gajah. Belum apa-apa lagi. Tai gajah dia bersepa-sepa. Ini bekas laluan dia. Fresh. Tasik ni dia bersambung dengan Tasik Banding dekat Royal Belum tu. Sambungan dia memang besar Tasik ni. Mengikut dari apa yang dicatatkan, hampir 350,000 hektar peluasan dia. Kalau tiba-tiba ada gajah dekat bawah tu kan best. Boleh saya fly drone dekat sini.
Nur Akmawati 2012 019-556-4069. Tak pasti nombor ni masih aktif ataupun tak. So, malam ni saya dah buat keputusan untuk bermalam di sini. Sekadar merasai kegelapan malam di sini. Tai gajah. Sebenarnya saya tahu, bagi saya tempat ni sejujurnya saya katakan biasa aja, okey? Tapi memandangkan ada beberapa orang follower saya daripada TikTok yang nak saya singgah dekat sini. Sebab tadi saya sempat buat live sekejap dan saya bagi tahu lokasi saya. So ramai yang request tempat ni. Kalau tahu saya pun tak nak live. Sebab sebenarnya ada tempat lain lagi saya nak explore. Tapi memandangkan diorang dah request macam tu, mengikut dari beberapa sumber artikel carian yang saya buat, banding Lakeside Resort Hotel ni telah lama ditinggalkan dan lebih daripada 10 tahun. Sayang, suatu tempat yang gah dan mungkin meriah suatu ketika dulu, kini ditinggalkan sepi sendiri di sini. So, malam ni saya akan stay dekat sini untuk melihat apa yang ada dekat sini. Sekadar melihat suasana malam dekat sini.
Dekat bagian bawah tu kelihatan pillbox, betul-betul dekat tepi kolam renang, di mana pillbox tu dibina untuk berlindung daripada serangan hendap pihak komunis suatu ketika dulu. Kadang-kadang tu saya rasa pelik juga tempat pelancongan macam ni, tapi pillbox tu diorang tak hancurkan, tetap ada dekat dalam ni. Agak misteri. Dekat seberang sana tu ada kem tentera. So kalau boleh dengar suara azan tu daripada seberang jalan sana dekat kem tentera. Okey, ni dah maghrib dah. Orang kata maghrib ada hantu. Tak tahu, okey? Orang kata. Tapi saya lebih percaya kepada benda-benda spiritual ni yang orang kata hantu, pontianak dan sebagainya. Bagi saya semua tu bangsa jin, okey? Semua tu jin. Syaitan dan iblis yang mengganggu dan cuba untuk menyesatkan manusia. Macam yang, dan untuk siapa yang dah lama ikut saya, orang tahu lah saya ini tak suka sampaikan benda-benda yang fiction ataupun merapu, okey? Walau bagaimanapun, hal-hal mistik dan spiritual tu memang wujud di sekeliling kita. Terima kasih. Memandangkan maghrib pun dah menjelang tiba, mungkin sekejap lagi saya akan tinggalkan tempat ni sekejap
Dan selepas isyak nanti, kalau tak ada apa-apa masalah, saya akan datang dekat sini balik untuk meneruskan kembara perjalanan misteri melihat reality. Terima kasih. Ada 2 ekor. Sebenarnya agak payah saya nak patah balik dekat Banding Lakeside Resort ni, sebab rasanya ada lebih daripada 2 ekor gajah yang blok jalan nak naik dekat atas ni. Sebab ni memang tempat diorang bermain Senyap, lihat, dengar. Assalamualaikum dan selamat malam. Untuk vlog malam ni, kalau boleh saya tak nak banyak bersuara Saya nak diam, saya nak suasana tu senyap. So, kita senyap, lihat, dengar.
Ada kelawar. Assalamualaikum dan selamat malam. Dekat sana tu kalau ikutkan lobby suatu ketika dulu, sebab dekat sana tu ada kaunter bagian bagian reception ataupun penyambut tetamu. Dekat sini ada bunga ros. Tak tahu apa maksud semua ni, dan kalau tengok tempat ni, lantai ni seakan ada kesan seretan ataupun bekas orang baring. So ada ros dan ada seakan-akan bekas seretan ataupun ada seseorang yang baring dekat sini. Boleh tengok. Tak pasti. Sekarang saya cuba turun di bahagian bawah. Banyak kelawar malam ni. Cicak. Skibidi toilet. Fuh. Okey, bila jam saya dah sampai dekat bahagian bawah ni, saya tak nafikan. Agak sedikit seram Saya tak nafikan yang tu. Dekat atas tu bagi saya biasa je tadi. Tengok ni. Tapi untuk saya kata saya tak nampak apa-apa, okey? Cuma saya kata seakan menyeramkan. Tengoklah tempat ni. Itu ya. Seakan menyeramkan dekat bagian bawah ni. Mungkin keadaan dekat sini yang macam ni. Mungkin sebab tu. Ataupun mungkin dia ada dekat sini.
Mungkin dia ada dekat sini. Dia nak tengok saya macam mana. Mungkin. Tengok. Jom kita masuk. Dekat bahagian bawah ni memang scary daripada dekat atas tu. Sebab dekat bahagian atas dia akan terjaga lagi. Tapi dekat bahagian bawah ni suasana dia macam ni. Kebanyakan bahagian bawah ni semua teruk 416 standard room. Banyak bilik sebenarnya. Rasanya kalau saya nak terja mungkin agak mustahil. Okay, so macam ada bunyi dekat sana. Tak apa, nanti sekejap lagi saya tengok. Tak ada masalah. Kalau korang seakan boleh dengar ada bunyi kenderaan tu dekat lebuh raya JRTB sana, okey? Jalan Raya Timur Barat. Gelombang dia boleh sampai dekat sini. Mungkin ada orang dulu-dulu yang pernah stay bilik-bilik sini. Bolehlah ceritakan pengalaman sewaktu berada dekat sini suatu ketika dulu. Saya rasa macam nak masuk bilik ni, tapi tak tahulah kenapa saya tak nak masuk. Biar je, okey? 418. Saya rasa macam nak masuk, tapi tak payah masuk. Ataupun nak saya masuk juga. Tak apa, kalau nak saya masuk. Teruk lah. Dua katil. Sayang, suatu tempat yang gah suatu ketika dahulu dah jadi macam ni. Saya minta maaf untuk siapa yang tengok vlog Fahad MK Fearless vlog ni. Dalam eksplorasi kembara misteri mistik saya memang tak akan guna ayat-ayat suci Al-Quran, okey? Sebab saya tak nak eksploitasi ayat-ayat suci itu untuk dijadikan konten. Macam yang korang sedia maklum lah, di zaman ni banyak sangat orang yang salah gunakan ayat-ayat suci itu sampai orang lain pun salah erti. Diorang ingatkan agama ni agama katun Kenapa macam ni? Ada orang jerit-jerit guna kalimah itu, kalimah ni. So orang yang mata-mata yang melihat tu akan salah faham. So untuk konteks saya, eksplorasi saya tak akan gunakan ayat-ayat suci itu sebab saya tak nak orang salah faham ataupun salah erti. So anggap saja ini satu penggembaraan. Korang anggap saja ini satu penggembaraan yang saya buat. Walau bagaimanapun, kalau saya takut, saya akan baca semua itu dalam hati. Okey, saya akan baca semua itu dalam hati. Sebab saya tak nak orang salah erti. Apa yang korang dapat dalam video ni? Cubalah kongsi. Korang komen je, okey? Rasanya sekejap lagi saya nak hentikan eksplorasi ini atas beberapa faktor dan sebab. Ada beberapa faktor kenapa saya tak nak teruskan, okey? Saya tak nak cerita dekat sini. So biarlah benda-benda yang macam tu menjadi pengalaman untuk diri saya sendiri. La haula wala quwwata illa billah.
kita nafikan dekat bahagian bawah ni memang suasana dia agak sedikit pelik dan janggal. Saya harap ada siapa-siapa orang yang pernah stay di sini suatu ketika dulu untuk kongsi cerita dan pengalaman korang semasa tinggal ataupun menginap di sini. Terima kasih. Jejak sejarah misteri mistik Faktari berakhir di sini. Semoga kita berjumpa lagi di Kembara Eksplorasi Mistik yang akan datang. Perjalanan misteri melihat reality. Terima kasih.